laut. macam mana? Ayah biar laut dia cari, biar awak dia cari, biar. Letih lah, letih lah. Letih lah. Biar 6 hari bulan 7 guys. So esok dah hari orientasi. InsyaAllah kita jumpa lagi insyaAllah. Saya nak pergi dulu. Saya nak buat apa dulu? Kita aku hantar pergi Tuition Baru. Kita balik ya. Baik, kecil aku dapat. Apa kita tunggu? So tunggu lagi esok, lagi sehari. Lepas tu orientasi. Apa nama tu? Baru kenal kat TikTok geng. Geng audition masih lagi merempat. Sangat menakutkan. Kalau ada pakai sunscreen. Pergi terjar office Nasfa. Dapat dapat. Alright guys, morning. Minta maaf late hari ni. Aku lambat buat video. So aku baru je lepas hantar ID iaitu bongsu. Dia sebagai bongsu. So cerita dia sekarang ni dia tak tahu yang aku dapat dalam audition Nasfa ni. Sebab ya kita kena ikut apa yang telah ditetapkan peraturan yang ditetapkan oleh Nasfa team. So aku tak bagi tahu dia, aku cakap aku tak dapat rezeki, so cuma kita balik. So aku hantar hang dululah. Aku hantar hang pergi Tuition Baru. Kita balik ya. Baik, actually aku dapat. Mulai malam ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku di malam yang sunyi. Cuma aku nak rahsiakan. I'm so sorry kalau bongsu tengok video ni, I'm so sorry. Okay. Just nak cakap lah. Sekarang ni aku tak tahu aku nak pergi mana. Well, aku tak tahu nak pergi mana. Aku baru hantar dia pergi Tuition Bah. Dan aku tak tahu nak pergi mana. Sebab apa? Sebab ni bukan tempat aku abang agak. Ni bukan tempat cek. Cek bukannya orang sini. Cek orang Penang. No. Bukannya orang GM. Bukan orang Gayel. Bukan orang Gayel. Lepas tu cek nak pergi mana ni? Aku nak pergi mana pun aku tak tahu. Okay, kenapa aku tak balik je kan? Orientasi 7 hari bulan 7. Sekarang ni baru 5 hari bulan 7. Lagi 2 hari lagi. Han nak buat apa kat KL ni? Okay. First, kalau aku balik. Duit mana? Duit. Nak mai balik. Duit. Jadi cerita ni aku stay kat sini sampai orientasi. Geng, ni lah orang kata mula dari bawah geng. Aku main sini pun orang support kan. Orang bagi duit kat aku, orang support aku. Boleh je balik. Dan tapi aku menjimat lah weh, aku menjimat. Sebab aku duit ngam-ngam tu. Ngam-ngam tu duit aku. Sebab aku main sini memang aku disupport oleh orang. Faham tak? Aku sangat bersyukur. Terima kasih. Terima kasih sangat. Terutamanya family aku, kawan aku. Terima kasih. Love you guys, love you. Aku tak sampai ke KL guys. So aku tak tahu nak pergi mana sekarang ni. Betul-betul punya aku cakap aku tak tahu nak pergi mana. Aku merempat ke jalan sekarang. Aku dekat Putrajaya. Bang Putrajaya. Aku tak tahu nak pergi mana ni. Bukan negeri cek. Aku ni tak mandi je tak semalam. Okay cakap aku kalau mandi aku dah beberapa kali dah aku mandi kat Petronas. Aku merempat. Aku merempat. Aku tidur dekat sana. Aku tidur kat sini. Merata aku tidur. So malam ni aku tak tahu aku tidur mana. Aku merempat je lah tempat orang kan. Aku tak tahu nak tidur mana. Aku pun tak tahu Yalah aku main ni audition. Dan Alhamdulillah dapat berjaya. Dan sekarang ni kita ke next orientasi pula. InsyaAllah apa doakan aku lah. Aku tak mahu cakap banyak-banyak lah. Lagi video jadi panjang sangat. So hampa tengoklah apa yang next akan jadi. Sebab aku akan rekod dekat orientasi. InsyaAllah aku akan rekod. Kalau boleh rekod aku rekod. Kalau tak boleh aku terpaksa next lah. Aku tahu video ni agak bosan sebab aku menunjuk muka aku macam ni je. Aku tak tunjuk situation. Minta maaf geng. Sebab minta maaf datang lah. Sebab ada banyak benda aku tak tunjuk. Ada benda aku tunjuk. So video ni just aku nak tunjuk perjalanan aku untuk masuk ke Nasfa team. Alhamdulillah geng, aku tak sangka berada di tahap sekarang ni. Aku boleh berada layak untuk ke orientasi. Aku tak sangka, aku tak expect. Terima kasih abang
Nas, Abang Alfa, terima kasih sebab bagi peluang dekat saya, bagi kepercayaan dekat saya. Alright guys, so let's go. Aku tak tahu pergi mana. Aku nak merempat dulu Zat. Mungkin aku nak merempat Zat. Lepas tu lagi aku nak pergi makan, mandi semua. Mandi dulu. Mandi, makan. And then aku macam biasa ulang rutin hari yang sama, merempat sampailah ke hari audition. Hari orientasi. Aku akan buat yang terbaik. Let's go. 2 hours later. So dah mandi dekat Petronas. Tadi pada aku teratur nak takip. Aku nak masuk kereta pun hantuk. Orang nak tengok, malu aku. Cover sikit, malu. Geng, apa pun. Wanginya. Dah mandi geng. So sekarang ni dah mandi. So sekarang aku nak makan. So jom kita makan dulu. Isi minyak dulu geng. Minyak tak ada lah. Lepas tu makan. Lepas makan, aku tak tahu nak pergi mana dah. Mungkin basuh baju kot, Dobi. Sebab baju aku dah belakang tu dah penuh dah. Dah beberapa hari dah aku duduk sini. So baju tu dah mau dah pakai. So aku nak pergi Dobi, bagi kering semua. So ya, itu saja. So sekarang nak berminyak dulu geng. Alright, let's go. 1 hour later. Okay geng, so sekarang baru nak makan. Nasi. Okay. Aku tak tahu nak merempat mana. Aku paling kuat pun dia. Sebab aku duduk daripada awal sampai habis aku duduk sini je. Sebab aku nak ke mana pun aku jimat duit. So sekarang aku nak makan lah. Nanti aku kereta tu lah. Kita larut jalan pun nak jalan pun tak boleh. Sebab nak jimat duit geng. Kita nak kita makan dulu. Alhamdulillah Abang Nasrul dan juga Abang Alfa, tim Naspa minta maaf lah. Saya merempat dekat kawasan ni sebab senang geng. Dobi ada, belakang tu ada CVE, lepas tu kedai mamak. So sangat kemudahan semua dekat sini. Jadi sebab tu aku buat keputusan untuk aku lepak kat sini kan. Untuk itu saja guys. Makan lagi guys, bismillah. 1 eternity later. Okay, so baru bangun tidur. Wait a minute. Nak jalan pun tak boleh sebab kecil mak duit geng. Nanti pun semua settle. Aku lupa bagi info yang aku dah sewa hotel. Lepas makan tadi aku barai gila, aku ngantuk tak larat weh. Aku pergi sewa hotel, aku tidur. Ni aku bangun. So aku mandi pun semua settle kan. So dan aku makan. Selesai lah. So sekarang bayi bulan 6 hari bulan 7. 6 bulan 7 ha. So sebab dah pukul 2 pagi sekarang ni. So tunggu lagi esok, lagi sehari. Lepas tu orientasi. Semoga aku dapat, semoga ada mana-mana. InsyaAllah. Let's go. Bismillah. Kita tengok video sampai habis. So kita tunggu esok lah. Bye. So guys, so sekarang dah 6 hari bulan 7 guys. So esok dah hari orientasi. Orientasi guys. Betul geng. So memandangkan aku dah bangun tidur. So aku dah check out hotel, semua settle. Aku dah buat apa yang patut. So sekarang aku baru baca group message yang depa nak kasut bertutup geng. Depa nak baju yang boleh main kolam geng. Jadi aku tak ada semua barang tu. Untuk tu aku kena beli dah. Sebab apa? Sebab kita nak all out yang kita nak bagi yang terbaik untuk Nasfa team. Jadi aku kena bagi yang terbaik. So of course aku kena pergi beli apa yang patut. Baju renang tu naknya tak payah proper sangat pun. Boleh je baju biasa. Tapi aku nak beli baju renang untuk nampak proper sikit. Mampu biar orang nak kata beria tak beria. Tapi ini effort aku untuk Nasfa team. So let's go. Dia beli dulu. Aku nak ucapkan terima kasih sangat dengan geng-geng audition yang mai semalam. Aku tak tahu kenapa. Aku dah Penang mat. Tapi bila aku main je ke Selangor KL, of course kita punya mindset ni aduh duit kena pakai banyak, Tapi tak geng. Aku main sini duit tak pakai banyak geng. Sebab apa? Sebab orang-orang kat sini bagus lah weh. Bagus sangat. Aku jumpa member audition yang sangat-sangat baik, sangat mantap.
Dulu warna putih bang, tak ganas. Sekarang dah tukar warna hitam bang, mantap. Sangatlah murah rezeki ya. Mereka sangatlah berkongsi rezeki. Dia bagi aku makan free, belanja aku makan. Jadi aku rezeki lebih aku belanja pula, okey? So korang Tinggal aku Sat. Masuk cepat. Kau masuk boleh? Cepat. Sorry Okay. Okay, so hampa stay tune lah untuk esok. Kita tengok esok orientasi macam mana. Let's go. Sebab Pakcik Mak duit geng. Agak menantikan. Let's go. Dah, ni apa cerita? Ni. Pergi berlakon. Cakap tak ada kat sini. Pergi berlakon, cakap tak ada. Berlakon. Berlakon. Saya nak buat apa dulu? Jumpa. Ayah, biar laut ni saya, biar. Letih. Biar kita cari. Kita jumpa lah. Kimio. Okay, so surat ni ditulis, hai Kimio yang manis dan comel. Rasa-rasa Kimi siapa? Saya rasa surat ni daripada Tapi kalau ikutkan surat ni Afon, aku duk rasa macam tak pika Betty. Sebab Betul. mereka dua orang ni mulut paling jahat. Betul. Jadi sekolah Yo. Aduh, dah lah bagus dah kena duduk boleh lah dah takut ada plot twist lagi. Dia boleh jadi. Okey. Surat ni dia tanya, kau single? Galak. Oh galak. Atira. Saya rasa je. Tak tahu lah betul ke tak. Kenapa rasa aku? Rasa je. Aku semua rasa je. Aku tak tahu betul ke tak. Confident lah. Tak confident. Tak Just confident. rasa. Okay, surat itu Apa pernah melepas dah weh. Aduh. Okey. So, surat terakhir dah. Yes, terakhir dah. Ya Allah. Saya suka buat drama, saya suka buat short film. Sebab inilah bidang saya. Kenapa saya buat benda semua tu? Sebab saya tahu lah YT ni tempat untuk saya berkarya, tempat saya untuk cari duit. Saya minta hak betul-betul yakin dengan saya punya confident tu. Saya usaha. Walaupun view saya tak ada pun 50-60 pun. Tapi saya tetap buat. Saya usaha sampai sekarang lah. Sampai sekarang. So bila saya dapat Nasfa team ni, saya rasa bersyukur sangat. Alhamdulillah. Dari orang-orang yang tak baik, hari-hari ku jalani. Bila dapat je peluang untuk ke Nasfa ni, saya rasa saya boleh berkembang lagi. Saya boleh grow lagi. Sempat nak banggakan ayah saya.
Sebab ayah saya dah meninggal. Dalam family, saya rasa saya yang paling teruk lah. Sebab saya belajar tak pandai. Jadi saya rasa dengan apa yang saya buat ni, saya boleh banggakan mereka lah. Sebab mereka tahu si minat ke arah macam ni. Kalau saya tak dapat, kalau mak, abang, kakak, kak-cik saya yang tengok YT ni, saya nak minta maaf. Sebab kami dah cuba sampai baik. Kalau ni bukan rezeki kami, mungkin rezeki kami ke arah lain. Kami harap family, mak semua banggalah dengan kami. Saya cuma nak banggakan family saya tu je. Sebab saya tak ada apa benda yang saya banggakan. Sebab saya belajar bodoh. Itu je lah saya cakap. Assalamualaikum. Setelah 4 hari aku tak update, so nak aku update. Aku bersama Faiz Awan. Kalau apa dah tengok video tu, boleh pergi tengok dekat dekat YT ada. Tengoklah apa yang update seterusnya, apa-apa aku akan update lagi. So ni aku on the way nak balik Penang. Faiz tolong bawa, terima kasih Faiz. Sebab aku barai weh, aku demam dah, aku dah demam. Aku dah barai weh. So Faiz tolong bawa akan balik Penang. Sebab Faiz pun dia dah stay kat Penang. Dia orang Kelantan tapi dia stay kat Penang guys. Jadi itu saja untuk video ni. Apa tengoklah update yang seterusnya. Jadi itu saja geng. Tunggu update seterusnya. Bye bye. Sampai ke Penang. So, bye-bye Faiz. Terima kasih Faiz. Jumpa lagi nanti. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa. Kita jumpa lagi insyaAllah. Bye Tanta. Dah yang bawa dah. No. Thank you dah. Jumpa lagi nanti. InsyaAllah. Guys, Assalamualaikum. So sekarang ni saya dah ada kat rumah saya. So dapat dah tahu siapa dapat, siapa yang tak dapat. Kan lepas orientasi kan mereka akan singkirkan lagi. So guys, kalau pernah tengok dekat YTAI Nazrul, dalam konten tu saya tak tersingkir. Saya dapat. But yeah, sebabkan AI Nazrul cakap apa-apa pun boleh jadi, apa pun boleh berlaku. So berita buruknya saya minta maaf kat hampa. Saya minta maaf banyak-banyak kat hampa semua, supporter-supporter Kim. Saya minta maaf dekat family saya, kawan-kawan saya yang pernah tolong saya. Saya sangat minta maaf. Sebab rezeki saya sampai sini saja. Jadi saya dapat tahu sekarang ni saya tersingkir. Saya dah tersingkir, saya tak dapat. Jadi geng, macam mana sampai sini je lah rezeki saya dalam Nasfa Team. Mungkin rezeki saya sampai orientasi je, tak apa. At least saya dapat pengalaman yang sangat baik. Saya sangat berterima kasih banyak-banyak dekat AI Nazrul, AI Alpha sebab bagi saya pengalaman yang begitu manis dengan talent-talent Nasfa semua yang orientasi. Saya berterima kasih banyak-banyak dekat hampa sebab saya dapat yang kenangan yang sangat-sangat manis bagi saya. Saya sangat appreciate, sayang hampa semua, sayang sangat hampa semua. Saya rindu hampa semua. Nanti insya-Allah ada masa kita set tarikh, kita jumpa lagi. So tak apa hampa. Macam mana kan, saya pun tak mau cakap banyak. Agak sedih sebab saya tak dapat. Tapi tak apa, dalam hati saya tengah berlawan untuk cakap rezeki yang sampai situ saja. Rezeki yang sampai situ saja. Mungkin rezeki yang dekat tempat lain yang mungkin boleh teruskan kejayaan. So guys, sampai situ je guys saya nak buat konten. So terima kasih yang mana tengok konten saya. Terima kasih banyak-banyak sebab support saya. Terima kasih. So Kim akan janji dengan apa, Kim akan teruskan buat YT Kim sendiri untuk sampai Kim berjaya insya-Allah. Support Kim sampai Kim berjaya insya-Allah. So kita stay tune next content. Hampa tahu konten apa saya buat, hampa boleh stay tune. Sebab mungkin lepas ni konten-konten lebih menarik. Kita akan jumpa dengan AI Nazrul, AI Alpha. Kita akan berjumpa dengan talent-talent Nasfa Team. Kita tak tahu. So kita hampa stay tune dengan konten-konten saya. Hampa subscribe, jangan lupa subscribe, comment and share, jangan lupa like, okay?
Bye-bye. Sampai tu je guys konten saya sangat-sangat appreciate yang mana support Kim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya guys.